Hampirlah negara mana pun takkan jumpa burger macam ni. Burger ni nama dia burger Tiga Beradik. Sebab apa nama burger Tiga Beradik? 3 jenis protein di dalam satu burger. Dia ada ayam goreng crispy, ada Australian beef patty dan juga dia ada fish fillet. Gila, Mat. Abang rasa dengan mulut aku yang kecil ni boleh makan dengan burger besar macam ni. Gila, harga dia RM33 dah yang ni. Kita tekan sikit Wah, ni kalau kena tekan, kalau kau nak makan ni rosak. Daun gigit ni fish fillet tu. Crunchy tu. One bite Bismillah. Dia punya sos pedas ni kena menangkap. Uniknya burger ni, selain daripada 3 jenis protein, dia juga ada 3 jenis sos dalam ni. Kita pakai spicy Korean sauce di atas ayam tu. Di atas daging kita letak cheese sauce. Di atas fish fillet ni kita pakai tartar sauce yang colour putih ni. Memang sangat-sangat unik. Mayonis pun kita bubuh juga. Saiz dah tak usah cakap, memang besar. Tapi pedas tu dia akan main sebab di atas ayam ni spicy Korean yang kita pakai memang pedas. Tapi dia pedas yang ada rasa manis. So dia pedas yang gian lah. Dan ni memang burger yang unik lah. Macam mana kita boleh create burger Tiga Beradik ni? Actually dulu kita pernah buat konten. Aku minta suggestion daripada netizen ataupun viewers. Dan dia pun bagi nama burger Tiga Beradik. Sebab tu dah boleh wujudnya burger Tiga Beradik di The Fat Burger. Memang unik gila burger ni. Sedap weh. Lalu yang order burger ni geng-geng lelaki yang makan banyak, yang betul-betul mai dalam keadaan yang lapang. Siapa yang baru tahu kewujudan burger Tiga Beradik kat The Fat Burger ni, baru boleh mai terus. Tapi untuk burger ni available dekat Cawangan Bayan Baru saja. Yang The Zen burger ni tak ada So boleh mai, kita buka setiap hari kecuali hari Isnin daripada pukul 4.30 petang sampai pukul 9 malam. Kalau weekend kalau kita lajak setengah jam sampai pukul 11.30. Okey. Sekarang mai dekat The Fat Burger.